Soalan pertama, apa hukum orang tak pergi takbir raya? Orang yang tak pergi takbir raya, apa hukum? Sebelum nak tahu hukum tak pergi, apa hukum takbir raya? Hukum takbir raya ni sunat. Nah, apa makna sunat? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Siapa buat boleh pahala, siapa tak buat tidak berdosa dan tidak diazab di akhirat. Tetapi orang yang bertakbir raya ni setengah daripada orang-orang yang berterima kasih kepada Allah. Allah beri dia hidayah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah sebut dalam Quran, hendaklah kamu selepas menunaikan ibadah puasa bertakbirlah membesarkan Allah. Nah, kerana Allah sudah beri hidayah kepada kita. Kita sekarang agama Islam, beriman, bukan Islam saja. Allah letak pula dalam sejid malam-malam dia dengar orang mengajar, betul tak? Ramai mana lagi orang Islam yang tak mari sejid. Kita Allah beri Islam, beri iman, duduk pula di majlis ilmu. Ucaplah terima kasih pada Allah yang beri kita hidup, boleh tengok langit, tengok bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cukup. Hadis yang paling pendek tentang takbir dalam kitab-kitab ulama sikit sangat. Takbir raya ni gini saja. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis pertama. Hadis kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Ajal. Allah yang maha besar. Nampak? Lebih pada tu tak ada masalah. Kita nak panjang lebih baik, tapi sekurang-kurang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup dah. Pasal apa kita payah sangat nak takbir? Nah, kadang-kadang kita pergi sampai sejid, tengok orang duk takbir, lari semula. Nampak tak? Nah, walitukabirullah ala ma hadakum. Bertakbir, jangan tinggal. Di rumah, pasar, sejid, pondok, takbir. Siapa atas bukit, takbir. Kerana apa? Kerana Allah pilih kamu menjadi beragama Islam. Bayangkan kalau kita sekarang Kristian, Allahu Rabbi, bunuh anak kita. Nak susah kita kemudian hari. Bayangkan kita kalau sekarang Yahudi, tiba-tiba Allah pilih kita Muslim, beri hidayah kepada kita. Tak? Terima kasih. Kita kalau orang beri duit, kita kata terima kasih. Tanda reti itu. Kalau tak reti, tak kata apa dah. Nah, jadi tanda kita reti, kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi kalau kita tak boleh nak pergi takbir raya kat orang ramai sejid, balasah, kita takbir di mana kita boleh. Nah, soalan seterusnya. Orang yang dok semayang, dok puasa boleh raya ke dok? Nampak? Jawabnya, orang yang berhari raya ni ialah untuk orang yang berpuasa. Sebab tu Nabi kata aftiru li ru'yati, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah dengan nampak anak bulan Ramadan, habis dah mu puasa, hendaklah kamu raya. Orang yang nampak anak bulan Syawal. Hak kedua tu wa aftiru tu, siapa domain tu? Nampak? Khitab ke siapa tu? Naklah kamu berhari raya kalau nampak anak bulan Syawal. Kamu tu siapa? Orang-orang yang puasa. Tu situ masalah. Jadi orang yang tak puasa tak payah raya dah. Nampak tak? Ni tak puasa tak, semayang pun tak, raya. Nah, apa benda lagu tu? Atu raya. Nah, bukan orang. Tak. Tapi kanak-kanak tak ada masalah. Dia tidak wajib taklif. Nah, dia tak wajib puasa. Dia kanak-kanak lagi, umur 4 tahun, 5 tahun tak wajib puasa. Dia beraya. Tak apalah, kena dah kanak-kanak. Ni tua nak mapuh. Tak puasa lagi. Nah, tapi bukan orang tani lah, orang yala. Nah, boleh tak pergi raya di malam hari bagi perempuan muda tinggal waktu maghrib? Tak boleh. Kalau sebut tinggal solat, tak boleh. Mu nak jumpa raja pun tak boleh tinggal solat. Kerana solat ini 5, tak boleh kurang. Malam Isra' Mi'raj asalnya 50.
Daripada 50 kata Nabi Musa, tak boleh, umatmu tak kuat. Akhir sekali Nabi 5 je Allah wajib. Daripada 50 potong-potong buang, tinggal 5. Allah pun berfirman, la yubaddalul qaulu min ba', lepas pada 5 ni tidak ada lagi perubahan. Jumpa pula Nabi Musa kata, berapa? Jawab Nabi Muhammad SAW, khamsu salawat kulla yaum. Sehari semalam 5 je. Tak jadi 50, 5 je. Nabi Musa kata ke mana? Inna ummataka la yaqdiruna ala khamsi salawat. Sesungguhnya umat kamu nanti pun tak larat juga, walaupun 5 kali sehari semalam. Betul sungguh, kata Nabi Musa. Nak amal mana tak semaya? Tak semaya, huduh perangai. Muka dah lah huduh. Perangai pula huduh. Khabar dah ni kan? Hak comel pun kalau deraka jadi huduh. Jangan tinggal solat. Kalau tinggal solat tak boleh. Nak pergi raya apa semua, solat jangan tinggal. Cuma kalau orang puang nak keluar rumah, dia ada peraturan. Keluar dengan keluarga boleh lepas sembahyang maghrib. Kalau bo kita seorang kung itu tak ada beza kita dengan orang kafir. Orang Islam, Muslimat, dia ada beza dia. Dia tak keluar seorang ikut sir gitu malam-malam hari. Mereka ada tujuan mustahak. Jadi jaga-jaga.